Assalamualaikum guys. Hari ni saya nak buat vlog tentang my favorite food. Tapi sebelum kita buat video tu dulu, kita kena pergi satu kedai ni lah. Kedai yang saya suka. So, kedai tu ada jual makanan yang saya suka tu lah. Jom, kalau nak tahu, ikut saya. So, stay tune. Okay, sekarang ni kita dalam perjalanan ke Village Mall. So, dalam Village Mall tu lah ada restoran kesukaan saya tu. Okay, kita dah sampai. So, ni lah Village Mall Sungai Petani. So, jom kita masuk ke kedai favourite saya tu. Hampa tahu kan ni restoran apa? Ni lah restoran Chicken Rice Shop. So, ni lah menu dia. So, saya ambil nasi set ayam crispy roasted chicken. So, dalam tu dia ada nasi, lepas tu ayam roasted chicken, lepas tu dia ada sup dan saya ada tambah menu, saya tambah rojak. Untuk air pula saya ambil lemon soda. Lemon soda ni best seller sebab tu saya ambil. Okey, makanan pun dah sampai. So, saya nak menjamu selera dahulu. Hehe. So rasa dia. Overall rasa dia sedap lah guys. Makanan favourite saya lah kan. So nasi dia lembut. Memang lembut. Sup dia pun sedap. And hampa cubalah tengok ayam dia ni lembut gila. Okay, itu je untuk vlog saya hari ni. Okay, bye bye.